Nak dengar berita semasa, temu bual pelbagai topik menarik, reaksi dan suara komuniti tentang perkembangan dalam dan luar negara? Tonton dan dengar Bernama Radio di MyTV saluran 711 atau terus dari telefon bimbit anda melalui aplikasi MyTV mana-mana. Bernama Radio untuk anda. Temu Bual Radio. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ziana Nasir dan juga rakan peneraju kita Raifah Zulkifli. Ya, saya Raifah Zulkifli. Hari ini untuk Temu Bual Radio kita nak bicara berkaitan satu topik yang sangat menarik sebenarnya. Kita dah wawarkan sejak awal tadi berkaitan dengan Indeks Persepsi Rasuah atau CPI dan reformasi penguatkuasaan. Apa yang perlu kita tahu? Okey, apa yang perlu anda tahu? Jadi bersama-sama dengan kita waktu ini kita ada dua orang tetamu di studio. Kita bersama-sama Puan Asliza Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif EAIC, juga merupakan Ketua Peneraju Fokus Group Penguatkuasaan. Assalamualaikum Puan. Salam. Okey, dan kita juga bersama-sama Datuk Dr. Haji Mazlan Haji Ahmad yang merupakan Penasihat Fokus Group Penguatkuasaan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Oh, baik. sedap suara Datuk. Base Base. Ya. Tangkap dia tu. Okay. Tapi hari ini bila kita bicara berkaitan dengan CPI, saya rasa CPI ini adalah satu cerminan siapa kita sebagai sebuah negara, dan penguatkuasaan adalah satu nadi yang menentukan sama ada undang-undang hanya sekadar huruf atau hanya sekadar di atas kertas ataupun ia benar-benar akan membentuk keadilan. Tapi sebelum kita nak menuju ke arah yang lebih jauh, kita nak tahu dulu Puan Asliza mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar tentang Indeks Persepsi Rasuah atau CPI ini sendiri. Puan boleh jelaskan secara ringkas apa sebenarnya CPI dan kenapa ia penting kepada Malaysia, Puan? Okey, terima kasih ya. CPI merupakan indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International, TI, iaitu sebuah badan bukan kerajaan yang berpangkalan di Berlin, Jerman sejak tahun 1995. Indeks ini hanya mengkhususkan kepada isu persepsi tahap rasuah di sesebuah negara, di mana kedudukan negara itu akan disenaraikan mengikut skor yang diperolehi dan bukannya berdasarkan realiti sebenar tahap rasuah di negara tersebut. Okay. CPI dikeluarkan berdasarkan kepada pengumpulan kajian oleh pelbagai pihak, terutamanya berdasarkan soal selidik yang dijalankan ke atas responden-responden dengan penekanan stress on elemen rasuah. Okay. CPI ini penting kepada Malaysia kerana ia mencerminkan tahap keyakinan terhadap tadbir urus negara, ianya mempengaruhi keputusan pelabur asing serta menjadi penanda aras untuk menilai keberkesanan dasar dan usaha anti rasuah. CPI juga akan turut mempengaruhi reputasi Malaysia di mata dunia dan ianya memberi tekanan yang positiflah kepada kerajaan untuk melakukan pembaharuan demi meningkatkan integriti serta ketelusan institusi awam. Okey, itu dia serba sedikit dan soalan untuk Datuk pula Datuk. Kita sering mendengar tentang reformasi kekuasaan. Kalau dalam bahasa mudah lah, apakah perubahan yang paling kritikal yang wajib dilakukan dalam ekosistem kekuasaan negara kita ni? Sebab itu saya suka untuk mulakan dengan CPI. Tahun ini kita berada di tangga 57 dan kita kerajaan mensasarkan pada tahun 2033 Malaysia akan mencapai tangga 25. Jadi nombor keramat hari ini saya nak kongsi iaitu 2533. Jadi untuk kita mencapai ke tangga 25 dalam masa kurang lebih 8 tahun lagi, satu effort yang bersepadu perlu dilaksanakan. Maka kita tubuhkan Corruption Perception Index Special Task Force yang mana diketuai oleh Tan Sri KSN sendiri. Jadi alhamdulillah apa yang kita buat, kita tubuhkan 6 focus group yang mana hari ini kita beruntung kerana dapat mendengar sendiri daripada Ketua Sekretariat berkenaan dengan focus group penguatkuasaan. Kedua, kita ada focus group berkaitan dengan business competitiveness, daya saing perniagaan. Kita ada yang ketiga berkenaan dengan public funding, risiko pengurusan pelaburan,
reform undang-undang dan of course yang keenam berkenaan dengan effective communication. Jamil, untuk hari ini fokus kita berkenaan dengan penguatkuasaan. Apa itu reformasi penguatkuasaan? Hari ini kami nak fokus terus kepada intipati penguatkuasaan itu sendiri, iaitu perkataan keramat, integriti. Apa yang kita usahakan ialah kita ingin mewujudkan integriti subur, bukan saja di kalangan pegawai-pegawai penguatkuasa, tapi yang lebih penting supaya ia menjadi budaya hidup pada semua warga penguatkuasa yang berada di Malaysia dan juga mereka yang dihantar ke luar negara. Jadi apabila kita kata reformasi penguatkuasaan, hari ini kita bercerita tentang hati ke hati. Hati ke hati, bicara hati ke hati. Iaitu kita nak bina raja dalam hati kita supaya kita tidak terjebak apa juga sebarang unsur yang boleh menggagung-gugat penguatkuasaan di Malaysia. Apa yang penting di sini, integriti, ialah bagaimana kita boleh laksanakan agenda, amanah, tanggungjawab tanpa kehadiran bos, ketua jawatan, Perdana Menteri melihat kita. Jadi integriti ialah bagaimana kita boleh sustain, kita boleh duduk seorang tapi tanggungjawab dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, kita nak tanya tentang fokus group tu bersama-sama dengan Puan Aziza. Tapi saya nak tanya sikit dulu, Datuk. Mungkin kita juga perlu membetulkan satu lagi perkara, itu persepsi. Bila sebut tentang penguatkuasaan ini, kerana kadang-kadang rakyat sebut, netizen kata, kita boleh percaya ke penguatkuasaan ini? Kita boleh percaya ke setiap tindakan yang dilakukan ini? Kerana katakan tidak ada yang dipaparkan secara telus. Mungkin tak ada komitmen yang konkret untuk mewajibkan contohnya public disclosure terhadap kes-kes yang telah pun diambil tindakan. Apa komen Datuk? Untuk saya selaku juga penasihat Malaysia Anti-Corruption ataupun SPRM, saya kira apa yang kita paparkan adalah cukup wajar. Itulah dia sebenarnya. Tak ada cukup yang wajar. sorok. Sebabnya dalam undang-undang, Puan Azliza tahu, we are not at liberty to disclose any information because it may jeopardize the future investigation process. Maknanya kita tak boleh disclose terlalu banyak maklumat, Pak Azliza, sebab dia akan mengganggu kuat proses siasatan atau kemudian apabila kita melaksanakan pendakwaan. Sebab itu ada amount yang kita boleh paparkan, ada benda yang kita kena simpan sedikit. Dan saya nak beritahu di sini, bagi kami pihak penguasaan, kita dah bagi apa yang sepatutnya diketahui on the need to know basis. Yes. So kalau nak tahu lebih lanjut, jadilah penguatkuasa. Boleh, insyaAllah. Okey, berbalik kepada Puan Azliza sendiri, kita faham yang kerajaan dah pun tubuhkan pasukan petugas khas CPI dengan 6 fokus group, termasuklah FG sendiri, FG Perkuasaan di bawah EAIC. Jadi apa objektif utama penubuhan pasukan ini dan kenapa ia dianggap perlu sekarang? Okey. Pasukan petugas khas ni dipengerusikan oleh Tan Sri KSN lah. Okey, dan kita memang betul ada 6 bidang yang diberikan keutamaan, iaitu penguatkuasaan, pengurusan dana awam, daya saing perniagaan, risiko pelaburan, perundangan dan komunikasi strategik lah. Dan EAIC menerajui penguatkuasaan. Untuk pasukan petugas CPI ni, ia ditubuhkan untuk melaksanakan tindakan penambahbaikan mengikut sektor ataupun mengikut bidang keutamaan masing-masing yang mensyorkan strategi untuk meningkatkan skor dan kedudukan Malaysia di kelompok 25 negara yang terbaik dunia lah dalam penarafan CPI pada tahun 2033 lah. Ini ialah merupakan projek 10 tahun. Jadi pasukan ini akan membentangkan dapatan seterusnya kepada mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keperluan penubuhan pasukan ini adalah untuk melihat bahawa sekarang ni cabaran tadbir urus negara kita amat kompleks dan prestasi CPI yang masih belum memuaskan serta reformasi tadbir urus yang lebih
kita perlu tadbir urus yang lebih tersusun dan bersepadu. Kena ada transparansi dan juga accountability dalam tadbir urus negara yang sekaligus akan meningkatkan integriti. Jadi dalam usaha meningkatkan integriti negara ini serta memulihkan keyakinan rakyat, pelabur dan komuniti antarabangsa, pasukan ini berperanan untuk menyelaras reformasi secara sistematik, meneliti punca kelemahan institusi dan merangka pelan tindakan yang konkret untuk memperkukuhkan sistem penguasaan, perolehan perundangan dan pentadbiran awam. Jadi dengan struktur fokus yang jelas ini, usaha anti rasuah kita dapat digerakkan dengan lebih strategik dan berkesan. Okey, jadi maksudnya pelan tindakan FG ini kita himpunkan semua agensi bersama-sama begitu kan. Benar. Jadi dari pengalaman Datuk kalau kita satu rumah untuk ada orang nak makan kari, ada orang nak makan sup, ada orang nak makan sawi kan. Jadi mesti ada cabaran bila kita nak satukan pelbagai agensi di bawah satu hala tuju integriti. Apa agak cabaran yang paling besar Datuk? Bagi saya tak melihat apa yang ada di luar. Saya suka melihat apa yang ada di dalam hati kita. Cabaran pertama ialah bagaimana nak satukan hati. Hari ini, apa yang kita cuba terapkan pada semua. Pertama, kena faham tentang rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itu hari ini kita ingatkan semua penjawat awam baik, warga penguatkuasa baik, tanggungjawab amanah kita sebagai penguatkuasa, kita kena ingat bahawa kita akan dibalas di akhirat kalau kita tak laksanakan dengan betul. Sebab itu saya beritahu pada semua warga negara penguatkuasa, kita bersyukur kita terpilih menjadi warga penguatkuasa. Apa dia warga penguatkuasa? Kita adalah benteng kepada negara daripada segala bentuk ancaman. Dan hari ini yang kita paling takut antara musuh utama negara ialah rasuah. Sebab itu kita bercerita tentang iaitu cost effective. Kita bercerita tentang kesan dan punca. Kesan dia hari ini kita lihat ada berlakunya rasuah, salah guna kuasa, tetapi punca kepada berlakunya rasuah kerana tiada integriti. Jadi kita balik pada pokok pangkal iaitu kita kena bina integriti dalam setiap diri hati rakan-rakan warga penguatkuasa. Jadi bila kita kata integriti, tunggang utama sekali ialah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama akan percaya pada prinsip yang sama. Jadi kepercayaan kepada Tuhan bahawa kita semua akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu minggu lepas tajuk perbincangan saya di Kementerian Sumber Manusia, berintegriti di dunia, berjawab di akhirat. Lock. Yes, itu adalah tajuk yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia kepada saya di semasa perkongsian minggu lepas. Jadi apabila kita kata kita bertanggungjawab, maka kita tahu ada balas baik buruk. Dan saya beritahu kepada semua warga kerja, kalau kita niat betul, kita melaksanakan tanggungjawab, maka insya-Allah dalam perjalanan ke tempat kerja, balik ke rumah, berjumpa anak isteri, kalau berlaku kemalangan, kalau berlaku kematian, anda semua dan termasuk saya, termasuk pengacara dalam konti ini, kita boleh dikatakan kita mati syahid. Itu pasti. Kalau kita laksanakan integriti tadi. Sebab itu kita kena banyak bersyukur. Because bukan semua orang boleh jadi macam Puan Azliza. Cabaran memang cabaran sebab kita nak jaga hati-hati. Saya tidak kisah tentang corporate governance kerana kita tahu, tapi bagaimana kita boleh laksanakan human governance, pengurusan tata kelola hati-hati kita semua. Jadi kita dah rancang susun. Kalau saya boleh ringkaskan, ada 5 prinsip dalam integriti. Pertama, iman, iaitu kepercayaan bahawa kita semua akan dibalas. Apa juga yang kita usahakan. Yang kedua, ihsan. Ihsan maknanya walaupun saya berada di Terengganu berkursus, tapi saya tahu Pak Azliza ada CCTV, mobile, sentiasa mengikut mana saya pergi. Saya buat kerja ke, saya orang kata tular ke, curi tulang. Ya.
Pak Asliza seolah-olah nampak ke mana saya pergi. Okey. Seolah Tan Sri Kek Sen memandang mana kita buat. Walaupun kita berseorangan dalam bilik. Ya. Begitulah kalau kita faham ihsan, seolah kita boleh nampak Tuhan kita. Jadi kita tak akan berani curi tulang, kita tak akan berani bawa halau satu batang pen hak milik kerajaan. Ya. Jadi itu ihsan. Ketiga, mestilah kita buat secara istiqamah. Jangan waktu performance evaluation kita betul-betul rajin, tapi lepas dapat bonus kita dah mula back to our normal, malas dan sebagainya. Dan yang keempat, kena buat secara itqan, kena ada sistem. Sebab itu governance is about tata kelola, sistem, proses. Tetapi yang paling penting integriti dalam hati. Kita kena kukuh kuatkan. Dan yang terakhir berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas mean kita buat sebab ini amanah, ini mandate yang diberikan kepada kita. Jadi integrity is all about 5 things. Ya. Iman, Ihsan. ihsan, Istiqamah, istiqamah, itqan, itqan dan ikhlas. ikhlas. Okey, 5 perkara ni kena beraja ke hati kita Ya. ni. Ingat 5 perkara sebelum 5 5 perkara. perkara. Ada lagi 5 perkara ni. Ada lagi. Okey, baik. Kita beralih pada Puan Asliza pula. Kita nak masuk kepada FG perkuasaan, Puan. Apa Ya. yang ingin dicapai melalui pelan tindakan FG perkuasaan sebagaimana yang telah pun dilaporkan dalam akhbar pada minggu lalu, dan bagaimana agaknya ia menjadi roadmap dalam nak memperkukuhkan integriti dan keterusan dalam ekosistem perkuasaan. Okey. Pelan tindakan yang kami sediakan pada minggu lepas ni melibatkan 13 agensi penguasaan, iaitu SPRM, Eskom, Jabatan Kastam, Polis PDRM, okey, Agensi Penguasaan Maritim APMM, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, Jabatan Immigration, Jabatan Perhutanan, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Jabatan Perikanan Malaysia DOF. Pelan tindakan FG penguasaan pasukan petugas CPI ini disediakan sebagai panduan strategik bagi memperkukuh usaha penambahbaikan integriti dan keberkesanan penguasaan dalam meningkatkan kedudukan CPI negara. Okey, ini pelan tindakan ini bertujuan untuk menghimpunkan strategi lah, inisiatif dan tindakan utama yang dirangka sebagai kolaboratif antara agensi penguasaan dengan tumpuan kepada 5 teras strategi utama, iaitu pengukuhan integriti penguasaan, ketulusan dan accountability penguasaan, pelaporan, saluran pelaporan mesra pengguna dan perlindungan pelapor, kolaborasi antara agensi dan pemantauan prestasi, komunikasi dan pendidikan awam. Melalui pelaksanaan pelan ini, FG penguasaan akan cuba membuat perubahan positif dalam ekosistem penguasaan, bukan saja untuk memperbaiki persepsi terhadap isu rasuah, malah untuk memastikan penguasaan dilaksanakan dengan integriti, profesionalisme dan tanggungjawab. Dan bertanggungjawablah. Okey. Pelan tindakan kami digambarkan sebagai satu roadmap kerana ia menyediakan hala tuju yang menyeluruh, terancang dan berasaskan kepada data untuk memperkukuhkan integriti serta ketelusan dalam penguasaan. Okey, ini ialah untuk pelan tindakan ini ialah untuk tindakan jangka pendek, dan juga untuk jangka panjang. Okey, jadi kita cover dua untuk semua agensi penguasaan supaya mereka mendapat boleh membuat satu matlamat yang sama dan juga mendapat menggunakan indikator prestasi yang jelas untuk memastikan pemantauan dan audit terhadap objektif ataupun pelan tindakan itu secara telus. Jadi selain memperkukuhkan ketulusan melalui perkongsian maklumat serta dapatan yang teratur, roadmap ini juga akan meningkatkan keyakinan rakyat dan memperbaiki persepsi antarabangsa terhadap integriti.
Jadi melalui kerjasama antara kesemua jabatan dan agensi penguatkuasa tadi, kita berharap pelan yang telah dirancang ini akan dapat mempertingkatkan integriti dan profesionalisme penguatkuasaan yang mana ianya dapat dilaksanakan secara bersepadu, sistematik dan memberi impak yang berpanjangan kepada rakyat dan negara. Okey, baik. Dan ini antara usaha yang dilakukan sebenarnya yang memerlukan kita semua memainkan peranan. Tapi kadang-kadang, Datuk, isu rasuah atau salah laku ini orang tengok macam hitam putih atas kertas. Tapi mungkin orang lupa pegawai penguatkuasa juga manusia. Ada tekanan, ada dilema. Jadi dari sudut kemanusiaan, apa salah faham terbesar masyarakat tentang cabaran integriti terhadap pegawai penguatkuasa sendiri? Salah faham yang pertama bagi saya, kita menganggap penguatkuasa itu malaikat. Sedangkan penguatkuasa itu manusia, insan. Insan kerana kita ada perasaan. Kadang-kadang kita penat, letih. Kena faham, penguatkuasa kadang-kadang 24 jam tak tidur. Kerana bersengkang mata untuk memastikan tidak berlaku kebocoran. Tidak berlaku salah laku. Tidak berlaku yang kita panggil gatekeeper. Tidak berlaku mana-mana unsur yang boleh mengganggu gugat keselamatan negara. Jadi mereka bekerja setulus hati, mereka menggadai nyawa, melawan perasaan untuk bersama keluarga. Kita boleh berehat dengan keluarga, menonton TV, tetapi mereka 24 jam sama ada di udara, di lautan atau di darat, menjaga pertahanan negara. Oleh sebab itu mereka memang mudah kalau tidak betul-betul kuat hati, kuat iman, kuat integriti, mereka boleh disogok. Bukan mereka maknanya tak boleh disogok. Sebab tu perception mereka ni boleh disogok. Itu perception. Bagi saya alhamdulillah boleh kata semua anggota warga penguatkuasa yang ada, mereka adalah telah dilatih dan terpilih untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah. Jadi apa yang berlaku ialah mereka ini adalah insan. Oleh kerana penat, letih dengan tanggungjawab, maka kadang-kadang terlena. Sebab itu saya ingin menyeru kepada semua yang mendengar siaran pagi ini untuk menjalankan tanggungjawab bersama. Hari ini tak boleh diletakkan dia atas bahu mereka sahaja untuk memastikan kita kerajaan boleh mencapai CPI 25. Dia mesti dijalankan dalam bentuk smart partnership. Baik kerajaan, swasta, universiti, media, NGO dan rakyat awam. Jadi bila kata smart partnership ni, apa yang kita harapkan, kita umpama sebuah kapal yang belajar menuju ke destinasi 2533 tadi. Nah, ada yang duduk di atas dek, ada duduk di bawah dek. Maksudnya ada yang di atas dek mereka boleh menimba air untuk diberikan kepada warga yang duduk dalam dek. Bayangkan kalau warga yang duduk dalam dek disebabkan kepandaian quote-unquote, mereka fikir untuk ambil air tak perlu susahkan orang dek atas, maka mereka tebuk dek. Apa yang akan berlaku? The whole kapal akan karam, tenggelam. Jadi inilah seandainya kita lihat ada rakan-rakan kita yang mungkin ada terkesan emosi mereka, cepat-cepatlah kita bantu. Sebab tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Umpama macam tadi, ada yang tinggal di atas dek, ada yang tinggal dalam dek, sama-sama kena tolong menolong. Kena bersama-sama amal makruf nahi munkar. Sebab itu kita ada istilah, kalau kita nampak berlaku perkara yang tak elok di dalam jawatan, kita kena gunakan kuasa. Puan Asliza gunakan kuasa mencegah. Punitif, pendakwaan, hukuman. Tetapi ada kuasa yang kita boleh gunakan mulut, lisan untuk menegur, menasihat, motivasi, hantar khidmat nasihat, pakar untuk menjelaskan kedudukan. Dan yang paling penting sekali, kalau kedua-dua tidak berupaya, maka kita boleh benci dalam hati.
kita boleh konsep-konsep ni yang kita cuba terapkan secara lebih berhemah. Baik. Jadi insya-Allah kalau kita boleh faham ini adalah tanggungjawab bersama, kita takkan bebankan semua sekali kepada penguatkuasa saja. Dan Betul. saya menyuruh hari ini kalau boleh semua yang mendengar hari ini kita lantik sebagai mata, telinga, mulut kepada EAIC, kepada seluruh warga penguatkuasa, Ya. sama ada polis ke, SPRM ke, KPDN, LHDN dan sebagainya. Semua yang menonton, yang mendengar dilantik sebagai ejen, Aha. wakil Tak payah pakai lencana. kepada ya, insya-Allah. Jadi InsyaAllah. sebab tu saya kata hari ini warga penguatkuasa bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 10,000. Sebenarnya semua yang berada merupakan warga penguatkuasa. Baik, Datuk. Itu Integriti. kesan dia yang Ha. sangat penting. Tuntutan bersama. Ah. Bukan kerja satu institusi semata-mata Ya. sahaja. Baik. Ya. Puan, Ya. ramai yang nak tahu bila kita sebut tentang reformasi kekuasaan, apa sebenarnya yang berubah dari sudut proses sebagai contohnya? Bagaimana EAIC sendiri nak memastikan segala segala usaha ini bukan sekadar dokumen tapi benar-benar boleh dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terlibat, Puan? Okey. Jadi apabila kita bercakap mengenai reformasi penguatkuasaan, yang berubah bukan setakat atas kertas lah. Namun kita akan approach daripada cara proses kerja, budaya organisasi tersebut dan mekanisme pemantauan dalam agensi penguatkuasaan yang dilaksanakan daripada hari ke hari, day to day basis lah. Maknanya reformasi ini menyentuh perkara yang sangat asas, iaitu seperti bagaimana keputusan dibuat, bagaimana operasi dijalankan, bagaimana pegawai dipantau dan bagaimana ketelusan dapat dipertingkatkan supaya integriti dapat dipelihara. Jadi dari segi sudut proses reformasi penguatkuasaan biasanya akan melibatkan penyelarasan semula SOP ataupun prosedur operasi standard lah. Dan dalam agensi penguatkuasaan tersebut, penambahbaikan serta meningkatkan kecekapan aliran kerja, penggunaan teknologi untuk pemantauan serta pengukuhan mekanisme, laporan dan aduan. Jadi khususnya kami di Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan, akan memastikan usaha ini tidak terhenti dari segi dokumen sahajalah. Kita akan membuat beberapa pendekatan seperti pertamanya, setiap cadangan dalam pelan tindakan yang kami gubal pada minggu lepas, hasilnya ialah daripada libat urus yang terus, iaitu secara langsung dengan agensi penguatkuasaan. Ya. Dan ini ialah untuk memastikan show yang dicadangkan adalah realistik Ya. dan boleh dilaksanakan mengikut kemampuan agensi operasi agensi penguatkuasaan tersebut. Dan kami juga menggariskan indikator prestasi yang jelas untuk setiap tindakan, di mana setiap tindakan ini mempunyai sasaran, tempoh masa dan ukuran kejayaan yang boleh dinilai secara berkala. Jadi yang ketiganya juga kita akan membuat sesi pemantauan, audit laporan kemajuan secara berkala bersama agensi penguatkuasaan tersebut bagi memastikan apa yang dinyatakan, apa yang kita apa yang kita cakap dalam pelan tindakan tersebut boleh diterjemahkan di peringkat pelaksanaan. Ya. Jadi akhir sekali reformasi ini juga boleh dipraktikan dengan hasil sokongan dan kerjasama semua agensi. Dan kami juga ingin membuat latihan peningkatan bagi meningkatkan kecekapan dan kapasiti pegawai serta mengukuhkan integriti dalam organisasi tersebut. Jadi kempen ini bukan kempen bersifat sementara lah. Jadi dengan menggabungkan strategi ini, pemantauan berterusan dan komitmen mengenai pelaksanaannya, EAIC akan memastikan reformasi penguatkuasaan ini benar-benar berlaku dalam bentuk perubahan proses, tingkah laku dan hasil yang dapat yang akan dapat dirasai oleh rakyat semualah. Okey. Baik Datuk, kita punya banyak masa. Jadi mungkin akhir sekali lah untuk pendengar dapat mesej paling penting. Apa yang Datuk sampaikan tentang masa depan integriti penguatkuasaan di Malaysia?
Pertama, ada 3 perkataan yang saya Okey. ingin memperkenalkan pagi Banyak ini. saya punya carta peta minda Nota hari nota ni. pengenal. Ya. Yang pertama, saya nak memperkenalkan perkataan barakah. Saya beberapa interview yang saya buat di British Parliament di London baru-baru ini dan juga di Parlimen Indonesia berkenaan perkataan barakah, iaitu dalam bahasa kita bercerita tentang sustainability. Hari ini the whole world bercakap tentang sustainability, ESG, tetapi dalam konteks pagi ini saya nak memperkenalkan perkataan barakah. Jadi apa yang kita nak hasilkan di EAIC iaitu warga pekerja, warga penguatkuasa yang hidup dipenuhi dengan barakah. Dan yang apa kita nak laksanakan di Malaysia, Malaysia akan jadi negara barakah. Bila kita dapat barakah, insya-Allah rahmatul lil alamin. Nombor 2 kita akan dapat jayakan. Dan ini yang sangat ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan menjadi negara barakah dan Malaysia bukan sahaja tersohor berkenaan dengan tata kelola, governance, penguatkuasaan, bisnes, ekonomi, tetapi Malaysia juga akan mendunia. Apa yang mendunia? Kita akan ekspor segala kepakaran yang ada. Dan saya nak beritahu hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan hasrat Tan Sri KSN, enforcement akan mendunia, iaitu kita bukan sahaja guna pakai tata kelola di Malaysia tetapi kita akan bantu negara-negara pertama di rantau ASEAN dan kemudian kita akan agih dan bantu negara-negara di seluruh dunia guna pakai standard pengawasan yang kita wujudkan di Malaysia. Jadi ini hasrat yang cukup murni, cukup besar. Sebab itu tanggungjawab di EIC sangat besar. Jadi insya-Allah macam saya cakap tadi, oleh kerana kita menjalankan secara smart pintar, kerjasama pintar. Bukan sahaja kami di EAIC tetapi kita bekerjasama dengan corporate, bekerjasama dengan universiti, bekerjasama dengan NGO. Salah satu NGO yang kalau boleh saya perkenalkan di sini ialah Malaysian Corruption Watch. Jadi marilah kita sama-sama bagi mereka yang tidak dilantik secara formal dalam warga kerja penguatkuasa, mereka boleh join NGO untuk sama-sama jadi mata, telinga, mulut kepada kerajaan untuk melaksanakan dan memastikan penguatkuasaan betul-betul efektif. Alright. Okey. Okey, mungkin sedikit daripada Puan sendiri untuk masa akan datang berdasarkan pelaksanaan plan yang telah pun diusahakan ini. Ringkas saja Puan. Ringkas saja. Ya. Jadi untuk kami berharap akan memberi impak yang besar lah. Ya. Untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap agensi penguatkuasaan dan institusi kerajaan secara keseluruhan. Jadi selama ini persepsi masyarakatnya terjejas kerana timbul isu salah guna kuasa. Layanan yang tidak konsisten ataupun kelemahan dalam ketelusan tindakan penguatkuasaan itu sendiri. Jadi dengan plan tindakan ataupun apa yang kami akan buat untuk dengan agensi penguatkuasaan ni, kami berharap impak iaitu pemulihan kepercayaan rakyat terhadap agensi penguatkuasaan akan berubah dan maknanya mereka akan percayalah kepada tindakan penguatkuasaan yang dijalankan oleh agensi penguatkuasaan pada masa ini. Ini yang kita kena ubah, Raifah. Semua orang perlu main keperanan masing-masing. Integriti bukan soal isu moral biasa, tapi ia adalah penentu jatuh bangun sebuah amanah. Nak karam, kita tak nak karam kan? Betul, tak nak. Okey, dan sebenarnya perubahan dan penguatkuasaan ini tidak berlaku dengan sendiri, tetapi dipacu oleh keberanian, keterusan dan komitmen yang konsisten, dan keberanian itu bukan hanya terletak pada institusi, tapi macam Datuk sebut tadi, ia terletak dalam setiap individu dari pegawai barisan hadapan sehinggalah kepada pembuat dasar tertinggi dan juga termasuk kita yang sedang mendengarkan sesi ini. Ya, sama-sama kita bina jiwa yang jujur. Okey, kena berada di hati segala elemen yang Datuk nyatakan di awal tadi juga. Betul. Banyak perteminda, banyak perkataan baru yang kita belajar hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Puan Asliza Ali, Ketua Pegawai Eksekutif EAIC dan juga
Ketua Peneraju Fokus Group Penguatkuasaan, dan juga Datuk Dr. Haji Mazlan Haji Ahmad, Penasihat Fokus Group Penguatkuasaan, bersama-sama dengan kami untuk Temu Bual Radio. Terima kasih kedua-duanya dan Ziana. Okey, kita usai di sini Benar. Tapi anda kena terus dengarkan kami di Bernama Radio. untuk anda. Temu Bual Radio.